Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sebuah video khas bagi subjek OUMH 1603 Learning Skills for 21st Century Open University Malaysia. Saya Muhammad Aizat bin Muhammad Nasir, pelajar jurusan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan semester 1 2025. Dalam video pada kali ini, saya ingin berkongsi dengan anda tentang pendidikan abad ke-21. Kita kenali dulu apa itu abad ke-21. Sebenarnya abad ke-21 merujuk kepada tempoh tahun antara 2001 hingga 2100. Jadi kini 2025 berada dalam hala tempoh tersebut. Ia merupakan zaman yang dikenali sebagai zaman perkembangan pesat teknologi dan digitalisasi diaplikasikan dalam kehidupan termasuk kaedah pembelajaran. Di Malaysia, pembelajaran abad ke-21 atau PAK 21 telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sejak 2014 lagi. Namun, kehadiran pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada 2019 telah mempercepatkan lagi transformasi digital dalam sistem pendidikan. Ciri pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, informasi yang cukup luas. Pelajar tidak lagi perlu bergantung kepada buku fizikal semata. E-book, e-journal, kajian atas talian, segalanya boleh diakses dengan mudah. Platform seperti D5, ResearchGate, Coursera dan Google Scholar menyokong ekosistem ini. Tambahan lagi, perpustakaan maya yang wujud memudahkan lagi akses kepada bahan rujukan tanpa sepadan secara atas talian. Ciri yang kedua adalah fleksibiliti masa dan tempat. Biasanya menggabungkan dua sistem ini. Yang pertama adalah Massive Open Online Courses MOOC, yang mana penggunaannya membuatkan kita tidak lagi terikat dengan bilik kuliah. MOOC membolehkan kursus dilaksanakan secara atas talian dengan disertai dengan lebih ramai orang dari mana-mana lokasi serata dunia. Platform seperti Microsoft Teams, Zoom, Google Meet antara aplikasi yang biasanya digunakan. Yang kedua adalah Learning Management System atau LMS, yang mana ianya merupakan sistem berplatform pengurusan pembelajaran digital yang membolehkan interaksi antara pelajar, rakan sekelas dan juga para pensyarah berlaku di atas talian. Nota, video, kuis, forum, proses PMP dan juga pemantauan prestasi, segalanya boleh berlaku di dalam sistem LMS ini. Antara yang biasa digunakan adalah aplikasi Google Classroom, Moodle dan juga untuk Open University Malaysia menggunakan satu LMS yang dipanggil sebagai MyInspire. Seterusnya, ciri integrasi multimedia, yang mana pembelajaran pada abad ke-21 ini menggabungkan pelbagai aplikasi bagi memberikan pengalaman pengajaran dan juga pembelajaran yang lebih interaktif. EBM ataupun alat bantu mengajar, segalanya juga boleh disediakan dalam bentuk digital dan juga secara atas talian. Aplikasi gamifikasi atas talian, video, kuis, VR yang menggunakan aplikasi seperti Quizizz, Kahoot menjadi satu pembelajaran yang lebih menarik untuk para pelajar. Apakah peranan tanggungjawab pelajar untuk abad ke-21 ini? Yang pertama, anda perlu ada sifat ingin tahu dan mengejar ilmu. Yang kedua, anda perlu bertanya soalan kerana ianya akan membantu anda dalam memahami suatu perkara dan juga membuka ruang pembincangan dengan lebih luas. Yang ketiga, berdikari. Kerana sistem pembelajaran abad ke-21 berorientasikan pelajar, jadi pengurusan masa yang berkesan dalam menyelesaikan tugas, mencari maklumat amat diperlukan dan pelajar perlu bijak untuk menguruskan kesihatan diri, kesihatan mental, fizikal dan perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dan juga anda perlu sebagai pelajar mempunyai kemahiran belajar abad ke-21, iaitu kemahiran pemikiran kritis, kolaborasi, kreatif dan juga kemahiran komunikasi. 5 perkara yang anda perlu ada untuk anda berjaya menjadi seorang pelajar pada abad ke-21. Yang pertama, perlu ada capaian internet. Yang kedua, perlukan gadget yang baik. Yang ketiga, perlu ada keinginan untuk belajar yang tinggi. Yang keempat, anda perlu cili IT, pandai dan mahir menggunakan hardware, software dan juga aplikasi pembelajaran atas talian, dan juga anda perlu ada disiplin yang sangat-sangat tinggi. Kesimpulannya, pembelajaran abad ke-21 memberikan peluang yang besar kita sebagai pelajar untuk terus berkembang dari segi minda dan juga keupayaan diri dengan suasana pembelajaran yang lebih menarik, fleksibel dan juga kreatif. Teknologi VR, AR dan aplikasi pembelajaran atas talian memang akan menjadi kebiasaan dan peluang-peluang ini datang dengan cabaran-cabaran tertentu. Oleh itu, menjadi seorang pelajar pada abad ini memerlukan anda mahir dalam kepelbagaian integrasi digital dan teknologi pembelajaran masa depan bermula kini. Apa lagi alasan anda untuk tidak anda belajar pada hari ini? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.